Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya ada testimoni hebat mengenai Shiroto. Okey, jom kita dengar abang kita ni. Dia nak cerita apa yang dia dapat, apa feedback yang hebat selepas mengambil Shiroto. Betul. Okey, alhamdulillah. Okey, saya nak cerita pasal Shiroto, berkenaan Shiroto sebab benda ni memang amazing. Memang saya tak jangka lah sebab Abang lima. nama siapa? Nama daripada mana? Oh, tak sabar nak sharing. Okey, saya nama Syed Fidaus, berasal dari Tamedan lah, Petaling Jaya. Okey, saya nak share berkenaan Shiroto ni. Saya rasa memang amazing sebab saya pun baru menggunakan Shiroto sepenuhnya. Maksudnya betul-betul mengamalkan Shiroto. Okey, 5 hari lepas isteri saya disahkan influenza A. Selang 2 hari anak saya pula disahkan influenza. Okey, dalam masa isteri saya terkena influenza tu, saya cepat-cepat makan Shiroto cepat-cepat Shiroto sebab saya rasa saya nak merasai dia punya kesan tu, adakah dia dapat prevent body saya daripada terkena jangkitan. Okey. Hari ketiga saya makan Shiroto juga. Sebab hari pertama saya makan 2 pagi, 2 malam. Hari ketiga saya makan 1, hari keempat saya makan 1. Setiap hari saya makan 1 sampai hari kelima. Saya tidur satu katil dengan wife, satu katil dengan anak, makan pun sama-sama dengan anak, suap, okay, minum 1 gelas, kan. Tapi saya tak terkena simptom demam ataupun sesama ataupun batuk. Sepanjang saya makan Shiroto 5 hari tu, saya tak terkena simptom dan tak ada rasa nak demam pun. Okey, sehari abang ambil berapa secet? Hari pertama memang saya akan ambil 2 pagi 2 malam, 4 secet. Okey, hari kedua tu saya dah kurangkan. Saya ambil satu kali sehari je. Satu kali sehari je. Hari kedua, hari ketiga sampai hari kelima, 1 kali sehari. Tapi apa yang berlaku kat badan saya berpeluh-peluh tau. Badan berpeluh-peluh. Tak tahu rumah panas ke, tapi memang dekat kipas pun berpeluh. Mungkin dia detox punya badan lah. Tapi memang peluh yang best lah sebab bila peluh kena angin, jadi badan jadi fresh. Itu yang terjadi lah lepas saya makan Shiroto. Lepas tu dalam masa yang sama saya ada minum kopi biang. Kopi biang tu memang amalan lah, setiap pagi memang saya minum lah sebab sedap kan. Tapi yang paling ketat adalah Shiroto tu sendiri. Okay, prevent saya daripada terkena jangkitan influenza. So Okay. dalam masa yang sama, anak saya pun saya masukkan dalam makanan dia, masukkan dalam susu dia, Shiroto tu. Isteri saya pun saya suruh makan Shiroto. So diorang recover influenza tu, diorang recover cepat. So diorang sembuh cepat. So demam pun hilang dalam masa 2 hari. Cuma ada batuk sikit-sikit, batuk pun dah kurang. Macam anak saya dia ambil masa 2 hari juga. Lepas tu dia dah kurang lah, demam dia dah hilang. Memang amazing. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Maknanya Shiroto ni boleh This is a very semua real. peringkat usia lah, kanak-kanak, dewasa dengan orang tua. Baby 1 tahun 4 bulan pun boleh makan sebab